Anak-anak yang dah dewasa ni. Ibu ayah di kampung apa khabar? Kesihatan mereka macam mana? Jom dengar ni. Saya beli untuk mak saya. Mak saya memang dah tak sihat. Masuk hospital. Lepas tu mak saya pun dulu ada stroke. Dia memang betul-betul tak larat dah. Badan masa tu memang tak larat dah. Masuk air apa semua. Asyik pergi hospital tu, saya fikir mana nak cari suplemen yang okey. Sebab saya dah banyak try, semua tak okey. Bila saya tengok Jamalul Hayat pakai sampai tak ada pakai tongkat, saya macam tergerak hati nak try beli Defend dulu. So dalam masa 2 botol tu mak saya makan, kena pula dengan tekak dia. Saya maintainkan sampailah habis 2 botol tu, mak saya cakap cuba beli lagi. Saya repeat 4 botol Defend. Baru tadi mak saya nak makan, dia baru keluar pada bilik. Saya dah nampak dia tak pakai tongkat. So saya diam je lah. Dia tak perasan dia tak pakai tongkat. Lepas tu dia jalan-jalan, dia tak lama tu dia cakap, tongkat mak mana? Lepas tu cakap, lah mak tak perasan ke tak pakai tongkat? Dia cakap dia tak rasa apa pun. Saya macam teruja lah bila saya tengok perkembangan dia. Pytech rasanya tak sampai sebulan lagi. Yang ni pun hari ni pun tinggal sikit. Saya baru lepas top upkan lagi. Ya, sebab satu botol untuk 10 hari je. Dalam 10 hari dah nampak dah tahu. Ya, betul. Aida, terima kasih kongsi cerita ni. Semoga ada penyelesaian untuk mereka yang lain juga dengar. Okey, terima kasih tau.